Wahai isteri, wahai suami, kalau you say you love your wife, your spouse, you don't worry, but iman tu kena jaga. Tuan-tuan, Muawiyah bin Abi Sufyan datang selepas kematian Abu Darda radhiyallahu anhu, datang nak minang Ummu Darda jadi istrinya. Lalu kata Ummu Darda, sami'tu Abu Darda yaqulu, sami'tu Rasulullah yaqul. Apa kata Nabi SAW? Yaitu kata Ummu Darda, wahai Muawiyah, aku bukan tak suka awak, tapi aku teringat kata-kata suamiku dulu. Dia berkata kepadaku, apa benda tu? Apa dia? Kata dia, ayyuma mra'atin tuwfiya zawjuha, mana-mana wanita, mana-mana isteri yang mati suaminya, tazawwajat ba'dahu, kemudian dia kahwin selepasnya, maka fahiya li akhiri azwajihi, dia adalah milik suaminya yang terakhir. Wahai Muawiyah, aku cintakan Abu Darda, aku tak sanggup menerima cintamu padaku, sebab aku lebih cinta Abu Darda daripada kamu. Maka aku tak jadi nak kahwin dengan kamu, sebab aku nak biar aku kekal dengan suami aku di syurga kelak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kata Muawiyah, wahai Ummu Darda, alaika bisam, alaiki bisam, wahai Ummu Darda, umur kamu yang masih muda ni, kamu kena banyak puasa. Sesungguhnya puasa itu akan mengekang nafsumu kepada mana-mana manusia. Subhanallah. Karena tuan-tuan, maka dalil di sini, dan Nabi sebut dalam hadis yang lain sama aja, iaitu orang yang sayang suami dia, yang sayang isteri dia, yang sayang anak-anak dia, jangan takut. Dengar surah At-Tur ayat yang ke-31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan zuriat-zuriat keturunan mereka dalam keadaan mereka beriman, kami hubungkan zuriat keturunan itu dengan mereka di mana? Dalam syurga. Dalil bermakna dengan syarat kalau suami beriman, isteri beriman, anak-anak beriman, keluarga beriman, you don't worry. Ini janji Allah dalam surah Tur. Saya baca terjemahan Indian pun sama, terjemahan pimpinan Ar-Rahman pun sama. Maknanya la syakka fi, yakni kita pasti bertemu dengan pasangan kita. Cuma orang perempuan banyak tanya, dia cemburu. Ni soalan perempuan sebenarnya ni. Ya, mana ni? Kami nak agak dengan lelaki kami. Habis tu lelaki kami rata api. Agak-agak dia boleh seorang dengan saya aja ke? Saya tak nak bermadu dengan orang lain. Tuan-tuan. Ada mangkuk-mangkuk ni. Isteri-isteri al-mangkuku wa hayyun. Cemburu dunia ni sampai ke akhirat. Jangan macam tu. Soalan orang tak beriman. Saya beritahu wahai orang-orang atasan. Jangan kontrol suami kamu dengan rambut kamu yang gerbang-merbang. Jangan cemburu dengan suami. Cemburu dengan suami sampai syurga cemburu. Di sana tak ada la ghairah, la ghair, dah tak ada dah. Cemburu dah tak ada dah. Maka dalam hadis Daraqutni, ya, maka dipesan dari Nabi SAW, jangan marah sangat atas suami kamu, kerana mungkin suami kamu itu calon-calon ahli syurga.
Dan bidadari-bidadari akan marah kamu kalau kamu marah suami kamu di dunia. Allahu Akbar. Untung kita ni kan ingat jangan marah. Ni nak cerita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, nak bagi tahu dekat kita bagaimana kedudukan kita dengan antara suami isteri. Jangan takut, jangan risau tuan-tuan sekalian. Moga-moga kita akan dapat kebaikan. Maknanya suami orang perempuan nanti ni rupa dia kalau umur dia 86 tahun, isterinya 89, ya. Kemudian pula kalau dia umur 67, bini dia baru 52, kalau dia meninggal waktu mukanya tua, rambut pun tak ada atau rambut dia beruban, bila dia meninggal nanti dia ahli syurga, maka rambut cantik, semua cantik. Kata Nabi SAW, orang perempuan apa dia akan memakai pakaian, dia punya bedak-bedak daripada mutiara. Allahu Akbar. Pakaian-pakaiannya dan gelang-gelangnya, pakaian kemasannya daripada kekuning-kuningan emas. Dan baju wanita-wanita isteri-isteri yang masuk syurga warnanya kehijauan. Ni hadis sebut kehijauan. Maknanya bila orang nampak bidadari isteri, maka orang perempuan Tuhan bagi dekat laki bidadari perempuan jangan cemburu. Ini adalah hak Allah. Kita ni milik Allah. Kan? Betul kata Abang Iwan Dandut penyanyi. Apa tu dia kata apa? Dia kata lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Oh dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Subhanallah. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya saya ada suara ni pun jangan sombong takabur, sebab suara ni Tuhan bagi pinjam, suruh buat baik. Sebab Ustaz Said dulu dalam bahasa orang muda ni langsung tak minat nak jadi ustaz. Dulu minat tu Rozana, kau gadis idamanku, pegang mic, dua hati jadi satu bila kita bertemu. Oh Rozana, jumpa Abang Emil search, subhanallah, tengok kan, ingat Allah, insya-Allah Allah akan berikan apa yang kita impikan. Bukan akhirat, dunia kita dah dapat makan malam koprak dengan Abang Emi, makan malam sema dengan dia. Abang Emi minta izin, boleh tak saya ubah lagu ni lagu untuk Rasulullah? Dia kata cuba Ustaz try. Saya pun buat Rasulullah, kau adalah idamanku, bila kan kita bertemu aku rindu padamu. Ya Rasulullah, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Tuan-tuan, apa dia? Abang ini pun tepuk. Tuan-tuan, adik-adik, muda-mudi, mengajilah. InsyaAllah adik-adik, Tuhan tolong kita. Kan Ustaz baca tadi hadis, Allah bagi dunia, you don't care lah about the world, tapi kita kena caring about kita punya hidup bila kita nak mati nanti. Wahai anak muda, hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Allahu Akbar. Dedek dengan nama ini saya buat sendiri kata-kata ni. Hei anak muda, cuba bayangkan, jangan sangka matimu tua. Hei, garang sikit. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung.
Tuan-tuan, dekat kubur anak muda 3 orang merempit Ustaz, naik motor 10 pagi, dia ponteng sekolah, dia just attendant kelas, dia keluar pukul 10 dan main rempit siang dekat Pasir Tuntung, Kuala Selangor tempat saya. Budak ni qaryah saya, tuan-tuan, saya imam masjid daerah. Satu ketika dahulu 8 tahun dekat Kuala Selangor, dia langgar tiang elektrik, dia mati, dan saya baca talqin. Pelajar sekolah penuh datang, 3, 4, 5, 6 budak form 4. Tuan-tuan, saya buka talqin, saya tengok budak muda, tak boleh jadi talqin ni. Yang baca ni aku. Kalau orang dulu-dulu baca, diam, jangan bising, saya nak baca talqin. Subhanal malikil ma'bud, contohlah kan. Hendaklah kita, wahai si Fulan. Bila tu mereka terkejut, jangan terkejut, nampak tak? Orang terkejut dengar dia. Saya berkata, wahai anak muda, ingatlah saudara kita telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, telah pergi meninggalkan mak bapak yang dia sayangi, meninggalkan adik-beradik yang dia cintai, meninggalkan semua dunia hari ini semata-mata menyahut seruan ilahi. Wahai anak muda, jangan sangka matimu tua. Menangis, tuan-tuan. Dalam masjid saya menangis budak, dia pakai spek mata hitam. Orang tua-tua, saya tengok dia, si tua, alamak. Jangan sangka tak mati langsung. Allah dah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kala begitu dia. Ini penutup dia. Akhir kata, teringat kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Jadilah kamu orang yang baik, orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang meluat, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Bila kita mati kita jahat, orang tak, orang suka. Ya, bila dia nak mampus orang tua ni. Tuan. So jangan jadi macam tu, na'udzubillah min zalik. Masa nampak kad biru tak sampai, kad hijau tak sampai. Maknanya saya ingat cukup sekadar itu. Itulah yang boleh saya kongsi pada malam ini. InsyaAllah, moga-moga I love you all. Dan kata Abang Armegem, dia kata apa? Andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. InsyaAllah, moga-moga tuan-tuan duduk dalam Raudatul Jannah. Majlis ilmu ini min ahadir raudah fid dunya fil alam. Raudatul Jannah, satu majlis ilmu, satu lagi dekat Masjid Nabawi. Subhanallah. Moga-moga doa kita makbul pada hari ini, pada malam insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. बहुत syukriya. Jadi ke Ustaz? Betul? Merabani. Merabani. Alhamdulillah. Insya-Allah saya rasa tak lama lagi Ustaz Aslin akan buat album baru. Setuju tak? Album campur Bollywood, campur Melayu, campur Rozana, tadi K-pop pun ada tak? InsyaAllah suatu album dakwah yang akan begitu seni. Itulah seni. Bukannya tak boleh nak menyanyi kan Ustaz, tetapi bagaimana disampaikan mesej-mesej dakwah. Yang last sekali dalil daripada Datuk Armugam tadi kita dengar kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aslin di atas penjelasan yang disampaikan. InsyaAllah kita sampai kepada yang seterusnya, yang akan kita mendengar penjelasan seterusnya daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar. Sebelum itu, saya ingin maklumkan kepada semua hadirin berkenaan dengan program terdekat Al-Fadhil Ustaz Azhar kita. InsyaAllah pada 20 hari bulan Oktober, 20 hari bulan, berapa hari lagi? Hari ni berapa hari ni? Hari ini maknanya 20 hari bulan, iaitulah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 20 hari bulan ni Al-Fadhil Ustaz Azhar akan menyampaikan kuliah maghrib di Masjid Negeri Shah Alam. Yang lagi menarik, selepas asar tu Al-Fadhil Ustaz Aslin sekali lagi. Maknanya pada 20 hari bulan
lepas solat asar Ustaz Aslin akan kuliah asar. Mana kita pergi semayang subuh lah kat sana, nak tunggu queue kan. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Aslin akan ada kuliah selepas solat asar pada 20 hari bulan, iaitulah hari Sabtu di Masjid Negeri Shah Alam. Kemudian disambung selepas maghrib, kuliah maghrib oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah, majlis ilmu begitu banyak, taman-taman syurga begitu banyak di sekeliling kita pada hari ini. Nak dan tak nak sahaja. Nak dan tak nak. We have no excuse. Kita tidak ada alasan dengan Allah di hari akhirat nanti. Dan kemudian pada hari yang berikutnya, pada 21 hari bulan, besok tu, iaitulah pada hari Ahad, kuliah maghrib Ustaz Azhar sekali lagi di Masjid Al-I'tisam TTDI Jaya Shah Alam. Sabtu di Masjid Negeri, hari Ahad di TTI Jaya. Kita harapkan kehadiran ke Masjid Negeri dua-dua tu pada hari 20 hari bulan, hari Sabtu tu 2-3 kali ganda daripada yang ada malam ni. Boleh? Dan kita harap yang hadir pada malam ini mengajak paling kurang 10 orang sahabat dia yang lain untuk hadir pada 20 hari bulan ni, kuliah asar dan kuliah maghrib. Boleh? Tapi malam tu final bola tu. Itu kita tengoklah siapa orang yang bertuah. Kalau boleh yang ada malam ni membawa 10 orang sahabat yang lain, insya-Allah majlis bumi kita akan bertambah berkat di sisi Allah, moga-moga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Seterusnya untuk Fadhil Ustaz Azhar, persoalan yang terakhir untuk malam ni Ustaz Azhar jawab dan kemudian merumuskan forum perbincangan kita pada malam ini sekali dengan kesimpulan, iaitulah persoalan bagaimana setengah anak isteri pada zaman sekarang agak lalai daripada persiapan ataupun amalan-amalan berkait dengan akhirat. Adakah mungkin kerana kesibukan mereka dengan kerja-kerja harian, ataupun kerana zaman yang serba canggih, masing-masing sibuk dengan gadget-gadget masing-masing. Kalau keluar makan malam bersama keluarga pun duduk semeja, masing-masing update Facebook, orang ni Twitter, orang ni main game Angry Bird, orang ni main tu main ni kan, masing-masing dengan gadget masing-masing. Dan juga ada suasana yang masing-masing dengan live masing-masing. Kenapakah keadaan begini berlaku? Mungkin ada nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar kepada kita semua pada malam ni, kepada para ustaz, pada para AJK, kepada semua, moga-moga ada manfaat. Dan kita minta Al-Fadhil Ustaz Azhar untuk merumuskan sekaligus perbincangan kita pada malam ni. Dipersilakan. Allah SWT berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya hendaklah kamu para suami atau orang yang nama ayah jaga diri kamu dan anak bini kamu daripada api neraka Allah. Ayat ni pendek je, tapi ditafsirkan oleh ulama panjang lebar. Siapa saja pun yang bernama manusia, dia kena jaga diri dia daripada api neraka. Cuma pada ayat ni lebih khusus, ku ni kamu sekalian suami dan sekalian yang bernama ayah, mu jaga dirimu, mu jaga anak binimu daripada api neraka. Maksudnya bukan jaga makan minum, tapi mu jaga jangan bagi mu dengan anak bini mu masuk neraka. Jawapan mudah ni, tak mau masuk neraka, taat agama. Pendek-pendek mudah cakap, taat agama maka selamat akhirat. Yang kita nak pada tajuk malam ni bertuah, berarti bukan nak anak dan isteri saja bertuah, suami ayah juga bertuah. Seorang laki-laki dia tanya seorang sahabat, dia kata, saya tak ada anak, saya tak ada bini, ayat ni kena tak ke saya? Sebab dalam ayat ni suruh jaga anak bini, jangan bagi masuk neraka. Maka kata sahabat radhiyallahu an, kamu juga akan ditanya, sebab kamu juga ada orang yang di bawah kamu. Dia kata, saya tak ada bini, tak ada anak, saya sebatang kara. Maknanya bujang. Ya? Orang bujang yang tak ada anak bini juga, dia wajib kena jaga diri dia daripada api neraka. Dia, hati dia
yang jaga tangan dia, kaki dia, mata dia, mulut, telinga. Nampak? Maka tangan dia akan kena tanya, kaki dia, mata dia, hidung, mulut dia. Bukan maknanya orang yang berkeluarga saja yang kena jaga, tapi orang duduk sebatang kara pun kena jaga juga. Pasal Allah beri dia nikmat sebagaimana Allah beri keluarga. Keluarga tu nikmat. Maka setiap nikmat summalatus alunna yauma idzin anin naim, kata Allah. Nanti kamu pada hari kiamat mu akan kena tanya daripada segala nikmat. Orang Allah beri dia negara, maka dia dilantik menjadi Perdana Menteri, dia akan ditanya, mu buat benda Malaysia ni, ataupun mu ni Tuhan beri kecil sikit, beri negeri saja, dia dapat jawatan Menteri Besar. Allah tanya, mu Menteri Besar dulu tak? Hamba dah mu buat benda? Jawab begini. Tak lepas jawab kata. Nampak? Ketua pejabat, pengarah, esko, wakil rakyat, pengulu, ketua kampung, KK. Di sini tak ada bunyi sini. Kalau Terengganu dia ada bunyi. Semua kena tanya. Orang bujang kena tanya tangan, kaki, mulut, lidah. Sebab tu neraka tu 7. Jangan kata mu berat, mu kahwin dah, kaki mu bertanggungjawab dengan anak lah. Aku dah kahwin. Tidak sedar. Mu pun beramal juga anak tu, tangan, mata, mulut, telinga, kaki, kemaluan, semua akan ditanya. Mana orang yang buat dosa tangan ada neraka, buat dosa mata ada neraka, dosa kaki ada neraka. 7 neraka. Kerana banyakkannya neraka dengan sebab 7 anggota ni: mata, lidah, perut, telinga, kemaluan, kaki, tangan. Kaki buat dosa, tangan buat dosa, mata buat dosa. Yang lain jarang buat dosa. Jarang kita buat dosa dengan tiok. Nampak? Atau buat dosa dengan lutut. Jarang dengan lutut. Nak jamuh kopang biasa jamuh dengan tapak tangan. Jarang orang bawa apa ni, kasih duduk bawah pokok, dia pun gahar dengan lutut. Nampak? Tangan. Mata melihat, mata masuk neraka. Nampak? Jadi walaupun kita sebatang tubuh tak ada anak bini, kena jaga juga. Mata kita akan ditanya. Umur 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ya, dah mata tengok benda. Cerita tengok bola 14 tahun, badminton 16 tahun. Tengok ni, tengok ustaz 2 tahun, mati dulu. Itu maksud kadang-kadang kita fikir tengok siang orang pencing baru mari sejik. Pencing tu jabat halal dia. Balik. Tak boleh mari. Pencing tu maknanya dia halal oleh pejabat, tapi direkah jadi pencing. Nampak? Dia asal panjang. Seorang pekerja yang telah mencapai usia yang tidak munsabah berkhidmat lagi, kerana kalau diteruskan berkhidmat dia akan merosakkan harta negara. Banyak masalah. Begini, maka pendeknya pencin. Nampak? Itu cerita dia. Jadi nikmat kita semua akan ditanya balik. Mata tengok benda. Dah kalau mata dah pecing baru mari tengok masjid. Tidak, sibuk lah. Kata ni tak boleh mari sekali masjid Munawarah. Tak dang. Pasal dia businessman. Dia jual benda. Jangan main tu, dia jual alat-alat tulis. Jual alat tulis. Kita ingat jual kapal selang. Jual alat tulis. Jual alat tulis tak boleh mari masjid tu. Allah kata mu jual alat tulis, mu jual planet, wajib kena mari masjid. Nampak? Ni rumah Allah. Nampak? Rumah Allah. Sibuk. Tak ada mari. Dah macam mana? Tak ada, sibuk sangat. Besar gaji jangan main-main. Dia tak ada mari masjid. Sibuk. Pagi mana? Tak ada. Dia banyak keluar negara. Oh hebat kalau luar negara. Pagi breakfast di mana? Tokyo, nasi lemak. Pukul 11 terbang ke Brisbane, nasi kabu. Nampak? Petang terus ke Frankfurt. Allah, 13 jam Jerman, bangkong pisang. Sibuk. Malang ada meeting pula, jumpa dengan George Bush, dengan Barack Obama, Barack Spita, Barack Bomber, macam-macam Barack jumpa. Oh memang dia ni hebat sungguh, memang korporat sungguh tak.
Tidur di mana? Kalau kau dalam New York pukul 8 malam, tidur di Afrika Selatan. Nampak? Oh, hebat. Tak ada kira lah. Hebat tak hebat, tak ada kira. Segala nikmat akan ditanya, masa akan ditanya, tanganmu akan kena tanya, apatah lagi yang berumah tangga. Maka sebab tu yang kita bimbang, bila kita kahwin, jangan senyum saja, kerana kamu telah masuk dalam satu perangkap besar. Nak kita nikah senyum, Tik Mak kata, mana anak tu nak akad nikah. Muka lelaki jadi macam muka mengemelau muka. Muka jatang, senyum sangat. Tik Mak kata, kita nak akad selalu ke kita rehat dulu dalam setengah jam. Anak tu kata, buat selalu lah. Nampak derahnya nak bertanggungjawab. Pasal apa? Dia tak nampak, dia akan pikul tanggungjawab. Lepas akad ni kadang-kadang Tok Imam tengah tanya jawab dah. Tok Imam dah tanya pun ada jawab. Dia duduk tu, aku terima dah. Tok Imam kata, dak lagi bodoh. Nanti aku tanya dulu. Ni jawab dah, mana sukanya nak bini, sukanya nak berumah tangga. Memang fitrah kita suka. Tak ada orang nak nikah menangis slow, nak kejar siapa keliling kampung. Kalau kau tabur buka lain tahan dengan net badminton. Baru boleh takap apa? Lari. Takut nak nikah tak ada. Nak nikah belaka. Orang nak nikah dah pun nak nikah juga. Nak siapa-siapa pun. Moderator nak nikah lagi. Itu masalah. Kekuatan tak ada tak. Hati dibangsakan kepada batin. Keinginan tu adalah, tapi kekuatan kudrat tu tak ada. Bollywood pun sama. Tubuh yang besar. Maka jangan suka, jangan senyum saja, tapi ada suka dengan duka. Seronok pasal boleh bini. Biasa tidur seorang, bangun pagi tengok anda, batal golek, kejang balik. Tu yang larat subuh gajah. Dah celek mata batal, kejang balik. Celek dah cicok, jangan balik. Pusing kat ni lipah, dak lagi. Lala bila kahwin, buka mata pagi, muka bini kita seronok. Oh, seronok. Tak usah kata muka dia dengan ngadap muka kita, tapak kaki dia buah tahu muka kita seronok lagi. Nampak? Pasal dia orang puang nikmat berkahwin. Seronok. Ya, seronok sebab tu dia senyum sangat nak akad nikah. Dulu ada orang buat air, tak ada. Buat sendiri. Malah nak buat minum air sejuk itu je. Minum. Wah, ni biru ulu. Air nela. Orang rendam baju, mula-mula dia minum. Seronok nikah. Dulu tak ada orang buat makanan. Dia ni ada orang buat makanan dah. Hari ni nasi goreng, esok nasi goreng. Minggu lepas nasi goreng esok mau. Dah mana bini mu nasi goreng esok mau? Universiti mau. Nampak? Dia kapur-kapur ni pandai banyak macam-macam masakan. Kali universiti, kalau udah degree, dia tak ada banyak nasi goreng. Dua kali orang puang zaman ni pandai. Nasi goreng, masuk panahkan nasi awak kemarin. Seronok tak nikah? Seronok. Dulu larat subuh sampai pukul 9, 10. Ni pukul 5.30 bini kita gerak. Bang, bangun bang. Kata nak sambung pagi. Sambung tahajud. Seronok. Ada orang cakap dengan kita, nak satu nikmat, tapi kena ingat dia juga adalah bala kalau kita tidak faham. Kerana orang yang masuk neraka dengan sebab anak dan isterinya. Nampak? Kafa bil mar'i isma man yudayyi man yaqutu au kama qala. Memadai dah seseorang itu dikira berdosa di sisi Allah bila dia cuaikan anak dan isteri di bawah tanggungan dia. Jadi kalau kahwin dapat anak, ada bini, kemudian tidak diberi apa yang sepatutnya, nafkah, maka orang ini maka susah di akhirat nanti. Dia kata, saya beri nafkah, saya beri 2,000 sebulan. Dan awak gaji berapa? Saya 2,003. Nampak? Gaji 2,003, 2,000 beri ke bini, 300 tinggal. 10 riyal sehari belanja.
Nah, tu. Pegawai takbir. Jadi dia kata saya beri nafkah. Saya beri rumah, saya beli rumah 180,000, bayar cash dan sebagainya. Itu nafkah zahir. Nafkah batin, makanan jasmani, makanan rohani. Mu beri bini mu makan nasi, mu tak beri bini mu makan akidah. Mana makanan dia? Nah, bila lapar akidah kada, maka masuk akidah songsang. Masuk benda-benda syirik. Pasal mesti diisi rohani kita. Mulut makan capati, dalam ini hati kita nak kepada akhlak, nak kepada tauhid, akidah dan seumpamanya. Jadi kena ingat. Sebab tu kita buka dalam kitab-kitab fiqh, dia kata dan wajiblah seorang ayah itu mengajar anaknya segala hukum yang fardu ain. Dan wajiblah siapa yang bernama suami mengajar isterinya segala ilmu yang fardu ain. Maka bermula ilmu yang berfardu ain itu iaitu ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, faham tentang 6 rukun iman, kemudian pula hukum taharah, masalah haid, nifas, istihadah, masalah cara mandi, cara tayamum, cara berwudu, kemudian pula najis, cara membasuh najis. Allahu Rabbi, ramanya suami yang tidak tunai kewajipan ini. Betul tak? Maka banyak-banyaklah kita istighfar, bertaubat. Kerana aku berkahwin, aku tak tunai perintah ni. Kita biarkan anak bini kita tak ajar. Siapa kena ajar? Ustaz. Sebab itulah bila kita tak boleh nak ajar anak bini kita, jangan putus asa. Ulama kata, mana-mana suami yang tidak mampu untuk ajar bini dia kerana dia tidak tahu, dia nak ajar apa ni? Atau dia pergi belajar tapi tetap tidak tahu juga, pergi belajar hangguk, balik dah ingat. Nampak? Dipanggil kuat ke hangguk. Tak apalah, kurang-kurang lagi. Maka hendaklah dia bawa anak isterinya itu kepada majlis-majlis ilmu. Kena bawa. Sebab saat ni lah. Kita nak anak dan bini kita bertuah. Sebab kalau dia tak bertuah, kita celaka. Anak jirang kita tak pandai semayang, kita tak kena tanya. Bini jirang kita tak pandai mandi haid, kita tak kena tanya. Tapi anak kita tak pandai semayang, kita tanggung di akhirat. Bini kita tak kenal mana haid, mana nifas, mana istihadah, kita kena jawab di akhirat. Tak boleh jawab, masuk dalam neraka. Tak kira mu janggut 8 kaki ke, mu pakai jubah hijau ke, mu siapa ke, masuk dalam neraka dengan sebab dosa anak dan isteri. Jadi jangan beri peluang lagi. Mula sekarang anak bini kita mari dengar mengaji. Malam ni abah nak, ayah nak, pukul 7 semua siap. Gimana ayah? Gimana bang? Ada orang kuliah fardu ain dekat masjid rumah kita. Tak boleh malam ni. Tak. Ni dak bini kata tak boleh bang malam ni pasal nak pergi mau kawan dia nak tunjuk Tupperware. Tupperware kepala hotak mu, Tupperware. Faham? Ni aku pergi kepala hotak aku acur kena katok. Mu Tupperware punya pasal. Tupperware balik masjid. Tidak aku Tupperware atau mukamu. Mesti ketang. Biar kerah sikit dak. Ni dak bila suami bini kata tak boleh bang. Tak boleh. Okey. Beres bos. Okey semua. Misal macam ulu golok. Nampak tapi tak beranda. Bini kata gitu jangan. Abang kahwin dengan awak 8 tahun dah. 8 tahun cua dak ajar agama. Hukum haid, hukum nifas, hukum ni, hukum istihadah, hukum taharah. Abang kena tanya di akhirat nanti. Begini. Abang tak mau masuk neraka dengan sebab awak. Tolonglah. Dia pergi tak apa. Tak pergi kita kena kerah. Jangan lembek. Ini jadi suami tak boleh, dia kena kerah. Tuhan buat model dah. Bini lembek, laki kerah. Kalau kerah sama kerah, dah. Tak jadi. Faham tak? Sebab tu lah kalau anak-anak kita biar takut kepada ayah. Tak takut mak lah apa? Takut ayah. Ni tak. Mak dia tak takut. Ayah lagi tak takut. Apabila biar kerah ayah untuk agama, demi agama. Bila kita kerah di dunia, kita tidak lagi dikeraskan dalam azab Allah di akhirat nanti.
Dak li ayah malam ni Ultraman. Malam ni nak tengok Gangnam. Dak Gangnam ni aku sigung tak muka mu. Terbelah dua. Faham? Dak li nak tengok TV. TV tutup. Dia dak tutup, ambil kapak, belah dua TV. Bukan siapa 1 juta TV. Maiding 299. YP mo. Nampak? Ni tutup. Nak pergi kuliah malam ni juga. Biar kerah gitu. Tak lihat ayah ni bola kejap lagi bola. Alah bah. Boleh lah bah. Abang malam ni ada nyanyi begini. Tak ada. Pergi dapur ambil golok belahnya, belah dua. Nampak? Jangan dak sungguh pula. Kan aku belahkan TV ni. Ayah mak anak kata belah ah. Ataupun cabut uguk dia. Bukan mesti rosak. Nak pergi ni aku akak TV aku rambah tambah lemu kan. Abah malam ni bola. Bola letak balik. Jangan pula gitu. Mintok lembek. Mak kata garik dah ni. Tutuplah TV, mayang pula. Anak kata tak apa Lagi kita mayang Gitu mak. Ayah mesti kerah. Garik dah ni. Mu nak mampu. Baru betul. Ni ayah lagi. Garik dah. Ayah apa dah ayah. Tu masalah. Pasal apa kita kena gerah saat ni? Kita bertanggungjawab di akhirat nanti kalau anak bini kita tak bertuah. Anak tak semayang, ayah masuk neraka. Satu waktu anak tinggal, ayah tanam dalam kubur dah. Maka didatangkan pula azab untuk ayah kerana anak yang di dunia tak solat asar. Kaki garik pula anak dia tak semayang, azab pula ayah dalam kubur. Padahal dosa ayah sudah tidak tertanggung banyaknya. Sebab tu bila kita jawab nikah, jangan senyum saja, tapi suka dan duka. Suka kerana boleh bining. Dulu mandi seorang, ni mandi dua dah. Badi ngepelekon cetong. Tapi kena ingat, mu sekarang menanggung dosa seorang lagi. Dulu dosa mu seorang, lening dua-dua dak semayang, 2 dosa mu dapat. Dulu 1 dosa. 5 orang anak ada, 25 dosa tanggung 5 waktu sehari kerana tak suruh solat. Ramai mana masuk neraka dengan sebab anak atau bini. Dulu pergi masjid, lening tak pergi masjid dah. Sebab apa? Bini kata takut duduk seorang. Dulu masa bujang, jangan kain selipar tak kepala bau sokmo, jubah sokmo, janggut tarik gitu sokmo janggut. Pakai celok ni, sugi pula. Bubur di telinga sugi. Nampak? Bagus. Pah kita ikan, kita ingat anak. Pah kita ingat anak, kita anak kunci surga. Share dalam Facebook ni. Dah lah kahwin. Bila kahwin tak nampak dah pergi kuliah. Berapa lama awak tak nampak pergi kuliah lama? Saya kahwin ni. Kahwin tak apalah, cuti 7 hari. Jadi orang yang kuliah sokmo 7 hari cuti. Ni sunat ambil cuti 7 hari. Pergilah jauh dari pandangan orang. Orang beci tengok. Orang baru kahwin. Orang sakit hati tengok. Pasal orang tengok semua nak kahwin Melaka. Kemudian hadir ni tak lapar. 2 bulan dah. Tak mari juga. Puang dia ada dah dalam perut. Gitu. Zaujah. Ada rezeki dah ustaz tu yang tak mari tu. Jadi dia pergi cek baru ni takut. Gitu gini. 4 bulan tak mari pula. Mana tak mari lagi 4 bulan dah. Zaujah muntah. Dia tak boleh. Dia bau exhaust Honda Cup muntah. Bau exhaust AX5 muntah. Bau BMW dah muntah tu. Faham tak? Bau goreng ikan muntah. 8 bulan tak mari juga. 8 bulan pasal mak dia tak boleh nak jaga, takut dia nampak. Dia pun tak lama dah, 25 hari lagi tak mari juga. Masuk 9 bulan, 10 bulan tak mari. Mana tak mari terus sampai 10 bulan. Bini beranak dah, alhamdulillah. Anak laki-laki. Pulak dah. Lepas apa? Nak jaga anak, nak jaga tu, nak jaga ni, nak jaga bini. Masuk setahun setengah tak mari juga. Tak mari juga. Ada hak baru pula ustaz. Nampak? Beranak semua pakai mampu masuk dalam kubur. Siapa? Dengan sebab isteri. Nampak? Suami jadi gitu. Bang, malam ni tak pergi masjid. Pasal malang kejut ai.
Ai tepik lolong-lolong semalam. Kenapa? Nak anak pergi bilik air ada anak kantak. Anak katak besar ni, bini kabar ketuk lelaki, takut lelaki tinggal pergi sejid. Nampak? Lelaki berkata tak apa lah, celaka punya katak. Tak kenal bini siapa ya. Cari katak, nak katak. Dia nama katak lah, pergi katak pula. Nak, sebab apa? Sebab bini. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nak, tak pandai benda, tak ada rumah, tak ada air, tak ada elektrik, tak ada estro, tak ada TV, tak ada makanan, tak ada duit, tak ada orang, tak ada benda lagi. Semua tak ada belaka. Nak tinggal. Sebab apa? Allah panggil supaya umat tidak beri alasan di akhirat nanti. Ni bini kata jangan pergi abang, takut duduk seorang. Kita tinggal bini kita, adakah kita tinggal macam Nabi Ibrahim dalam hutang? Tak. Tinggal di rumah, peti sejuk noh. Buah apa, buka melambung-lambung buah apa. Tak muat. Pasal nak tutup pintu tu jolok gitu buah. Jolok dah boleh tutup. Banyaknya makanan. Habis pada rumah korung. Nak, TV ada, radio ada, telefon ada, iPad ada, Galaxy Note ada. Nampak? Macam-macam ada. Beras ada, ikan ada. Bukan tinggal lama bertahun-tahun macam Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail. 1 jam je. Dok juga. Suami masuk neraka dengan sebab isteri. Dengan sebab anak. Tidak diberikan apa yang dikendaki oleh agama, maka ayah bertanggungjawab di akhirat. Maka anak yang saadah, anak yang saadiah, anak yang bahagia, walaupun miskin tak ada masalah, tetapi pokok nombor 1 kebahagiaan taat kepada Allah. Biar pakai seluar jin pun, pakai baju kemeja tak akan jumpa, taat kepada Allah, dia bahagia di dunia. Nampak? Kalau dapat hasanah di dunia pula, alhamdulillah, rumah besar, kenderaan yang horsepower besar. Tapi takut jadi hok ramai-ramai. Anak dah lah, anak tu dak tutup aurat, atau pula sekolah orang kafir, nauzubillah. Padahal sekolah tu gereja, sekolah tu ditaja oleh gereja. Molek-molek ada gitu anak. Padahal kita wajib, anak kita ni adalah amanah. Amanah yang paling mahal, anak dan isteri kita. Takkan kita buat gitu. Selipar kita beli 20 riyal, kita tak lepong kata. Padahal 20 riyal je. Bini kita lok gitu saja. Anak pula amanah Allah. Padahal mu akan ditanya, "Hei si pulang bin si pulang, bukan mu yang berikan anakmu, hantar anakmu sekolah orang kafir? Bukan mu yang hantar anak perempuanmu 2 beradik sekolah Kristian dulu?" Jawab di akhirat nanti. Atau dunia boleh jawab supaya dia English bagus, English laju. English punya pasal. Duk main English, bukan kita anti English. Tapi cakap English, bukan kata tak boleh. Biar cakap Quran dulu boleh. Nampak? Ni sok khabar style lik kanan, straight time lik kiri. Dak, ekor kepik kok celah kakang. Tapi baca Quran macam kural kat tulang. Ni masalahnya. Jadi kita ingat bahawasanya jangan kita kata anak kita kok pandamu lah, bini kita kok pandamu lah. Kalau bini orang lain kok pandamu lah. Kita tegur bini jiran kita, pakai tudung lah cik Ani, nampak lawa sikit. Cik Ani kata, apa susah-susah orang? Bukan bini you. Kita pun kata kok pandak hang lah. Tapi bini kita boleh gitu? Tak boleh. Kita akan ditanya. Setiap apa yang kita bersama dengan dia, dia makan benda, kita akan tanya. Nampak? Kita beri makan benda, tanya. Mu sekian hari bulan mu beri makan anak bini mu dengan makanan yang haram, betul tak? Mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup dah mulut. Nampak? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kata ya. Inilah tangan ya Allah yang telah menipu di pejabat, yang menipu di jalan raya, yang menipu bila dapat jawatan. Tangan inilah yang rasuah, tangan ni yang cari makanan haram, balik suap ke anak bini kita. Masa Imam Haramain masih kecil. Masih kecil lagi. Imam Haramain ni tok guru Imam Ghazali. Anak murid hebat dah. Tok guru lagi hebat. Tapi Imam Haramain, tok guru Imam Ghazali ni masih baru kecil lagi. Dia telah disusukan
oleh ibu dia. Satu hari dengan susu jirangnya. Jirang dia ni, dia punya makan bini laki dia kerja ternak lembu. Lembu dia ni pergi makan rumput orang. Jadi lembu makan rumput orang, lembu ni dijual beli oleh suami dia. Dapat duit balik beri ke bini makan. Bini dia ni sudah ada susu sebab ada anak kecil, beri juga susu kepada Imam Haramain. Bila ayah Imam Haramain balik, dia mengamuk dengar Imam Haramain ni telah minum susu jirang dia. Kerana jirang dia punya suami bela lembu, tapi lembu makan rumput orang. Nampak? Dia punya jaga. Ayah dia ambil Imam Haramain, pegang kaki, akak kepala bawah, jolok budak tu sampai motoh. Keluar habis isi perut. Dia tak nak benda yang syubhah, padahal bukan haram, syubhah saja. Sebab tu jadi Imam Haramain. Nampak? Seorang ulama yang hebat. Walaupun 1000 tahun dah, 1100 tahun dah meninggalkan kita, masih lagi disebut-sebut. Kita tak meninggal, orang tak sebut dah. Tak meninggal lagi. Kalau meninggal, nampak? Nampak? Lagi-lagi pula orang tak sebut. Jadi kita kena ingat, banyaknya orang yang akan terima susah dengan sebab anak isteri. Jadi tolonglah peringat balik. Bukan kita nak kata ke orang, kita sendiri pun tak dang nak jaga anak bini. Nak learning. Saya ni sendirilah. Kalau kata ikut tempahan jadual kok, papa mati, siapa tinggal korok. Nampak tak? Tak dang balik kampung sekejap 3 hari keluar pula. Tapi alhamdulillah dapat juga baby baru seorang lagi. Anak yang ke-8. Jadi doakanlah murah rezeki, mudah-mudahan mana tahu tahun depan bulan-bulan sibuk takut-takut dapat lagi seorang isteri. Tak pasal poligami, semua orang nak poligami, tapi kena ingatlah, tak kira poligami ke monogami ke stereogami ke, kalau taat kepada Allah tak ada masalah. Nampak? Ahli sokan yang taat kepada Allah, dia akan bahagia di akhirat. Nampak? Padahal dia ahli sokan, kerja main basketball dalam Liga Amerika. Nampak? Harganya dekat 300 juta US. Tapi tunaikan solat tepi gelanggang basketball. Nampak tak? 300 juta. Nampak? Masih lagi solat. Kita tak solat dah. Berapa gaji? Dekat 1000 tu gaji. Dekat 1000 dah solat dah. Wah, lenggak sungguh. Nampak? Apa jadi gitu? Ni masalah mentality, macam masalah mental. Kita tengok hak hidu gang, dia letak supik. Letak gang dalam gang cak senapang tu kan. Gang tu khayal, hilang ingatan dia. Nampak? Kita pernah masalah cerita hidu gang ni. Rupanya gang ni, gang danlok, gang cak senapang tu, dia memang guna untuk salah guna. Jadi kita kadang-kadang ada masa main ni table tennis, boleh ping pong saja je nak test mu. Jadi ping-pong ni kalau kita nak sedap, beg dia carbon, beg dia, blade dia tu 500 dah, 400 getah dia tu 200-300 pula hak molek. Biasa 100 lebih je. Jadi letak gam, tepek, main. Balik karang, koyok, simpan suku. Esok nak main, letak gam, tepek pula. Nak gitu rupanya. Jadi beli gam. Gam tu, kalau tak ada gam yang mahal, gam cak senapang. Jadi kita pergi beli gam. Waktu kedai ni ada jual gam. Rupanya kedai basikal. Budak-budak isap gam beli situ. Cina tu jual. Jadi malam tu saya pergi beli. Gam 2. Cina pun tengok. Pakai piyah, pakai jubah, isyak gang juga. Dia pun buku, dia memang buku dalam sak kapal, bagi kot belakang. Kita kata mana bagi gini, bagi depan bayar RM2 tu. Rupanya orang isyak gang beli situ. Jadi
Kita tengok budak-budak dia disakgang orang tua lalu ayah haji apa semua. Nak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok. Tengok. Ini teruk punya orang. Tak sedar diri. Isyak gang. Isyak dadah. Isyak pi kuda dan sebagainya. Ayah haji kata. Masyarakat kata. Tapi ayah haji itu terlupa. Dia pun sedang lupa diri. Dia akan ditanya di akhirat nanti bini dia kayak gini. Nampak? Awak haji tak? Berapa kali haji? 8 kali haji. 3 kali pergi dengan kapal laut, 6 kali pergi 2 kali pergi dengan kapal terbang, 6 kali pergi dengan motocross. Tak kira lah. Nak bini awak tidak pakai tudung, tidak tutup aurat. Kena tanya tak? Bermakna dia lupa. Dia duk nampak isyak gang. Nak lalai daripada akhirat. Dia juga lalai pada akhirat. Macam yang makan riba, beri pinjam ke orang, makan interest dan sebagainya. Makan haram. Makan haram. Tu orang yang makan benda-benda haram, makan haram juga. Tapi dia tak sedar, dia sedang buat benda yang haram, benda yang sama, neraka yang sama. Bukan neraka lain-lain, semua neraka Allah Taala belaka. Tapi dia tengok budak-budak mabuk gitu gini, dia tengok, dia kata ni nak buat kerja ahli neraka. Dia tak sedar ayah haji. Dia tak sedar, dia walaupun dia JK masjid, tapi dia masih terlibat dengan interest dan seumpamanya. Jadi kita kena sedar bahawasanya kita akan ditanya nanti. Banyak kan muhasabah diri, nak beristighfar dan sebagainya. Duduk-duduk saja astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tak kata ke orang banyak dosa. Kalau kita tak banyak dosa, tak tahu kita tak berkumpul pada malam ini. Kita rasa dalam ramai-ramai ni paling banyak dosa kita pakai baju hitam ni. Duduk depan. Pasal macam tuang kita tak tahu dosa. Dosa kita tahu terlalu banyak. Jadi padang dengan amalan kita nak kerja dengan umur kita yang berbaki untuk melupuskan dosa-dosa kita, tidak. Melainkan kita ambil jalan pintas. Kita nak tulis semula banyak sangat, ambil rubber, guna rubber, guna pemadam, guna liquid paper, iaitu bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita terlepas. Cuma oleh kerana tajuk kita pada malam ini anak isteri bertuah, moderator tanya tadi, dah suami lagu mana, ayah lagu mana? Anak isteri bertuah. Maknanya kalau anak isteri itu bertuah, maka tuah itu kena kepada ayah. Tetapi kalau anak itu tidak bertuah, maka ayah juga tidak bertuah. Dalam kitab Muhammah yang menceritakan tentang adab suami isteri, seorang laki-laki dibawa menuju ke syurga kerana dia ada solat, dia ada zakat, dia ada perjuangan, dia ada zikir, dia ada tarekat, dia ada macam-macam, puasa, haji dan sebagainya. Tiba-tiba kaki dia dipegang oleh anak dan bini dia. Kata isterinya, wahai Allah, mengazabkanlah laki-laki ni kerana dia tak ajar saya hukum-hukum berkaitan dengan akidah, hukum semayang. Dia tak ajar saya hukum haid, hukum nipah dan sebagainya. Ramai mana isteri tak pandai nak beza istihadah dengan haid. Siapa berdosa? Suami berdosa. Maka bertuah tak? Tak bertuah. Dah bila lagi nak bertuah? Mula sekarang kita cari tuah. Nampak? Balik to the asal, iaitu dalam fitrah. Start balik, biar tua dah pun belajar agama. Allah tak tanya kenapa tak jadi ustaz, Allah tanya kenapa tak pergi kuliah. Allah tanya kenapa tidak hadir, kita tak boleh nak jawab. Kalau kita hadir tak pandai apa tak apa, kerana kita tidak diwajibkan pandai, kita diwajibkan dengar. Ini masalah. Keluar universiti, Allahu Rabbi, ni musim kembo, musim biskut jagung. Biskut jagung atas kepala ada bulu sini. Dapat kertas gulung. Tak ada salah. Tetapi tinggi mana pun belajar, hukum haid tak reti. Orang puang tak tahu. Dia kata keluar subuh sikit darah, keluar zuhur sikit dikira haid dah. Padahal sekurang-kurang haid 24 jam. Dah kalau mana dalam pengajian sains tidak kapal, dalam pengajian penerbangan tidak kapal, dalam kos nursing jururawat tidak kapal, melainkan duduk pada majlis-majlis ilmu, itu baru hukum haid. Apatah lagi 7 atau 8 cecair yang keluar daripada farak seorang perempuan,
wajib diketahui oleh seorang perempuan kerana berkait dengan taharah. At-taharatu miftahu salah. Tak jadi taharah, tidak jadi semayang. Nampak? Bak jimuk pun kena belajar. Tak belajar tak reti. Nampak? Sebab dia berkait dengan pesaka, berkait dengan iddah, berkait dengan sahbata, berkait dengan nafkah, berkait dengan talak, berkait dengan semayang, masalah Quran, masalah masuk masjid. Orang ngajar wow tak ada je rumah tengok televisi. Pas waktu berita drama swasta, sambung hak kemarin, kena kejar diri maka. Lepas tu makan nasi, lepas tu tidur. Macam orang asli. Orang asli itu turun pagi cari makan, petang makan, malam kenyang tidur. Orang asli pergi tak kuliah? Tak ada. Orang Dayak ada pergi kuliah? Tak. Ramai-ramai ni hak tak pergi kuliah, Dayak lah tu. Tidak pergi kuliah. Ini masalah. Benda hak remeh-temeh. Hak taharah. Dah kalau isteri kita tak pandai taharah, siapa tanggung dosa? Kita tanggung dosa. Tengah nak jima malam Jumaat, baru dekat-dekat tepi-tepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natang mana pulak mari masa ni. Aku baru nak start dah lah 2 minggu aku kursus. Malam ni boleh free. Tak tahu hukum. Sekarang bila tetamu balik tanya suami, dah guana tadi bang kena mandi ke tak? Mandi ke tak? Rasa-rasa dah ingat dah, ada dulu dah belajar matematik. Nampak? Isteri kata mandi tak bang? Suami kata tak tahu, tak mandi ke mandi, tak berani nak kata. Tak tahu pasal apa? Dia tak faham ruyubul hasyafah fil farji. Nabi kata idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Bila bertemu 2 tempat khitan maka telah mewajibkan mandi. Dah mana tempat khitan? Hadis pun tak dengar, apatah lagi ulasan hadis. Maka hidup dalam kejahilan. Pandai bini, pandai beranak. Lah nak mandi ke tak bang? Tanya ayah. Ayah kata apa benda gini pun tak tahu, buat malu menatu. Tayamum lah. Mana tak? Tayamum tu. Jeng majlis. Nampak? Habis berdebu habis malam tu. Nampak? Ini masalah, kadang-kadang perkara yang memalukan. Seorang perempuan dia mari nak jumpa kita dalam gelap. Cerah takut orang nampak. Dia mari tepi pagar, duduk kat gelap. Kata perempuan mana pula duduk kat gelap, kira nak curi tapi puang. Kita tengok. Siapa ni? Assalamualaikum ustaz. Ini dalam gelap duduk. Tak panggil. Tunggu kita keluar pada rumah. Bila kita pergi kat dia, dia kata gini, suami saya cerah saya, tapi kita nak baik semula, nak rojak tapi tak reti nak kata guana. Suami suruh mari, saya suruh suami dia mari. Saya mari, suami tak mau mari. Suami malu nak mari. Nak tengok jahat orang lelaki. Tanya susah kita suruh bini pergi tengah-tengah malam. Nampak tak? Mujur tak habis hedah lagi. Dia tak bangga aku pulak nikah. Jadi maknanya tak ke memalukan, nak cara rojak pun tak reti. Nak menyanyi pandai, bukan ustaz lah, orang lain. Menyanyi pandai, bukan kata tu pandai. Orang putih pandai. Lagu Cina pandai, ustaz memang pandai tak modah. Tapi tak boleh aku rojak kamu menjadi isteriku. Senang nak panjang tak? Pendek sangat. Kalau ajar burung boleh. Burung orang lekubah. Aku rojak sementara kamu jadi isteriku. Boleh dalam masa sejam. Rasa kambing tak kalau ajar boleh. Tapi dah tanya tidak hadir majlis kuliah, tidak hadir majlis ilmu. Tak. Kalau lagu pandai teka lagu. Duduk dalam-dalam. Nak teka lagu malam-malam pukul 2 pagi. Semua betul lah ke? Siapa teka? Ayah Haji. Betul punya lagu. Ini masalah. Aku rojak kamu menjadi isteriku. Tak boleh nak kata. Suruh bini pergi tengah malam, tunggu tepi pagar, nyamuk ketik barang ni. Nak malu kat orang. Ada. Macam tadi kena molek telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Gua ni tengah-tengah malam telefon juga. Dok ni saya masalah tadi, masa jimak tadi dak nak sudah kan gitu gini orang ada mari. Dak gua ni hukum ni. Nampak awak ni kecar sungguhlah. Saya tengah jimak ni. Ustaz tu kata. Ustaz pun masalah juga. Ini dah mengganggu kehidupan orang lain. Pasal apa? Benda yang remeh-temeh bila orang ajar mudah duduk depan.
Lepas tu mu nak telefon orang nak tanya dan begitu ini menyusahkan orang. Siapa nak rojok isteri pun tak tahu. Nak kalimah tak cerah dia kata cerah. Inilah maknanya tidak bertuahnya manusia sekarang, maka tak bertuahnya anak bini. Kita yang akan boleh kuah. Orang Terengganu panggil boleh kuah. Boleh kuah ni maknanya boleh sakit di akhirat nanti. Nak tak boleh sakit? Tambah sini ya kita nak. Nah, sakit sini tak apa, jangan sakit di akhirat. 70 kali lebih panas api neraka dunia daripada sini. Tak ada siapa yang nak. Walaupun orang mabuk sekalipun kita nak suruh masuk neraka tak ambuh. Jack duduk lengang pun dia tak ambuh masuk neraka. Semua orang nak kebaikan di akhirat nanti. Walaupun hanya dengan mulut, maka kita tak ambuh. Kita tak nak kebaikan dengan mulut saja, kita nak dengan amalan. Lisanul hal afsahu min lisanil qauli. Lidah perbuatan lebih dipakai daripada perkataan saja itu ini. Maka alhamdulillah Allah beri ruang kepada kita, nyawa masih dikandung badan, kita boleh bernapas. Mulakan sekarang singsing lengan baju, jadikan anak kita bertuah, jadikan isteri kita bertuah. Bukan masalah makan minum dan sebagainya, balik kepada akhirat. Comel tetap comel, kereta tetap kereta, rumah tetap rumah, jawatan tetap ada, tapi jalanan kita sudah kepada akhirat. Maknanya ada solat, ada tutup aurat, ada hukum hakam, ada majlis ilmu, ada fikir untuk akhirat. Main-main juga tapi ingat pada akhirat. Hiburan-hiburan juga tetapi matlamatnya akhirat. Muzik dan bagai-bagai pun lain yang lain ada tetapi tidak melalaikan daripada akhirat. Hak tu yang kita nak, jangan kita sekadar berforum saja, tapi kita mulakan segera anak dan isteri kita biar bertuah. Kalau kita cakap saja, kita akan tak akan dapat mencapai kemenangan. Seperti kata pepatah Arab, tarjun najwa lam tasluk masalikaha, inna sabina la tadri ala labas. Kamu berkata tentang kemenangan, syurga, begini, bertuah begini, tapi ingatlah, kalau kamu tidak menjalani jalan-jalan yang kamu kata, kamu tidak akan dapat kebahagiaan yang sebenar. Sesungguhnya kapal diletak di atas pasir tidak akan berjalan. Walaupun horsepower besar mana sekalipun. Power boat, enjin, 2 enjin, 1 enjin 1000 kuda, 1 enjin 1000 kuda, kipas besar sekalipun, letak atas pasir tidak akan pergi mana-mana. Tapi kalau tak ada enjin, kulit saja, fiber saja, letak dalam air, sudah bergerak-gerak. Insya-Allah isteri kita akan jadi bertuah, anak kita akan jadi bertuah bila kita berazam dan sentiasa berdoa kepada Allah. Kerana tuah datang daripada Allah, minta daripada Allah, jangan minta daripada orang lain. Bila kita selalu minta dan kita melakukan amal, maka Allah akan beri kepada kita, tidak hari ini, esok, tidak esok pun lusa, insya-Allah. Akhir kata sebagai penggolongan, nak kita bersyukur kerana Allah beri kita segala-galanya di dalam negara yang begini aman. Maka semua kita gunakan untuk Islam. Biar anak kita labur untuk Islam, isteri kita untuk Islam. Bukan isteri kita gila buang tak. Cuma kalau dah pakai tudung, beri pakai tudung. Hak kain koyak kita tutup dengan benang biar tak nampak punggung dia. Hak kain ketat jadi longgar. Anak-anak hak suka benda-benda hak karut, kita larang dan sebagainya. Dan mula kalau tak banyak, seminggu sekali bawa anak bini, paksa dia dalam majlis ilmu. Lama-lama dia akan terbiasa. Walaupun hati tidak suka, tapi bila sudah terbiasa, hati tidak suka, tetap masuk dalam telinga. Tak dapat 1000 patah perkataan ulama, satu sudah cukup umpamanya sebagai kekuatan yang akan memantapkan hidup anak isteri kita. Bila anak isteri kita bertuah, maka kita juga bertuah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator tidak mampu nak buat apa-apa ulasan lagi dan tidak akan buat ulasan. Kita tak nak anti climax. Cuma untuk penutup perbincangan pada malam ni, saya nak berkongsi sedikit pengalaman ringkas pada tahun 99 dulu. Masa tu saya sedang belajar di Kuza. Saya pergi ke satu surau, pergi ngaji kitab, belajar kitab Ajrumiyah, kitab Matan Bina dengan seorang ustaz surau Ladang. Nama ustaz tu Ustaz Azhar bin Idrus. Dia cerita pengalaman dia. Ustaz tu kata, tu ni tahun 99. Dia kata dia pernah dipanggil di sebuah rumah, ada seorang pakcik tua. Pakcik tua ni uzur, nazak, sakit, memang keadaan nak mati dah. Lalu anak-anak pakcik ni yang bekerja di Kuala Lumpur, yang berpangkat besar, balik kampung dari Kuala Lumpur, dari mana-mana, anak cucu semua balik.
panggil ustaz tu yang nama Ustaz Azhar bin Idrus tu. Panggil ustaz tu, Ustaz tolong ajak seorang dua kawan-kawan ustaz, tolong baca-baca Quran, doa Yasin di rumah ayah kami yang sedang sakit teruk ni. 40 kali lagi minta suruh baca Yasin 40 kali. Jadi ustaz tu pun dia pergilah dengan kawan-kawan dia. Dia pergi duduk di dalam satu bilik, duduk dekat pakcik tua tu, baca Yasin, baca doa dan sebagainya. Bila selesai, ustaz tu dengan kawan-kawan dia nak minta izin nak balik. Buka pintu rumah, anak-anak dan cucu-cucu sedang menonton TV, bergelak ketawa depan TV masa tu. Allahu Akbar. Panggil orang baca Quran, doa. Rupa-rupanya anak-anak cucu duduk depan TV menonton TV bergembira. Dan bila dicek, memang teruklah perangai anak cucu macam tu. Rupa-rupanya si ayah yang sakit ini, masa anak-anak dia zaman muda remaja, tak pernah peduli tentang solat anaknya. Yang dia penting anak dia dapat A saja periksa. Si ayah yang tua ini tak pernah peduli anak-anak solat dan tutup aurat, maka Allah balas dia pada dia di dunia dahulu. Tuan-tuan kenal tak ustaz tu yang cerita kat saya tu? Jadi alhamdulillah kita ambil iktibarlah, moga-moga Allah Taala bagi kita tuah di dunia dan di akhirat. Sama-sama kita memperbanyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Terima kasih kepada semua yang menunggu sehingga ke akhir program. Terima kasih kepada pihak penganjur, dan insya-Allah mau'id pertemuan tuan-tuan dan puan-puan seterusnya 20 hari bulan ini bermula daripada selepas solat asar, kuliah asar oleh Al-Fadhil Ustaz Aslin dan kuliah maghrib oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar. 20 hari bulan 10. Tempatnya di mana? Masjid Negeri Shah Alam. Bukan stadium negeri, Masjid Negeri. Itu final bola. Wallahu a'lam. Dan saya minta maaf lah sebarang kekurangan mengendalikan forum kita pada malam ni. Ma uridu illa al-islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tu mehriban, ho tera noor, to dil yahan hai manzoor Rasulullah.